lagi. Okay, a very good morning I wish to Datuk Seri, Mahaguru dan Puan Junaina, kemudian Puan Mentor, All Management, Barisan Leader dan juga rakan-rakan PGBO. Okay, nama saya Afifah Nadirah binti Sudirman. Saya One Star Point Master Dealer dan frontline saya sekarang 3,800 dan saya buat bisnes baru setahun 10 bulan. Kenapa saya pilih, kenapa saya buat bisnes Fabrikul? Dulu saya antara orang yang susah, bukan susah nak cari duit, tapi sangat struggle untuk hidup. Kemudian saya fikir saya kena belajar rajin-rajin, kena belajar tinggi untuk ada kerja yang bagus, untuk ada income yang tinggi. Kemudian so start daripada situlah saya fikir saya nak ubah diri saya. Sebelum saya nak ubah keluarga, saya nak ubah diri saya. Jadi saya pilih, saya masuk dalam bisnes Fabrikul ni bukanlah sebab income. Sebab pada awalnya saya tak didedahkan dengan income, tapi saya lebih kepada nak ubah diri sebelum saya nak ubah keluarga saya. Kan kalau bukan kita yang ubah diri, kalau bukan saya yang ubah diri, ubah keluarga, siapa lagi nak ubah? So saya masuk bisnes Fabrikul ni sebab nak ubah diri saya dulu. Sebab bisnes ni adalah bisnes education. Dulu mungkin saya tak, kalaulah saya tak masuk dalam bisnes Fabrikul ni, mungkin saya tak dapat berdiri di hadapan ni, bercakap, pegang mic di hadapan orang, mungkin tidak. Kemudian sebelum ni pun saya ada buat bisnes juga. Saya ada buat mini bakery dekat rumah dan saya laburkan hampir 10,000. Tapi saya lah start daripada pagi, saya lah yang pergi beli barang, saya lah yang buat kek, saya lah yang hantar kepada customer. Petang malam tu pensang sebab penat sangat, terlalu penat. Kemudian saya ada buat bisnes jual online flower. Saya lah yang kena buat marketing, saya lah yang kena pick up order customer, saya kena keringkan bunga, saya lah yang post. Kemudian bunga rosak, saya lah yang kena bertanggungjawab. So sangat-sangat penat. So bila jumpa bisnes Fabrikul ni, ini adalah bisnes, the easiest business lah. Sebab saya tak perlu pegang stok, saya tak perlu apa-apa lah. Duduk atas kaki pun boleh berbisnes. Kemudian macam mana saya boleh achieve PGLS ni? Saya ingat waktu saya nak kerja Master Dealer, saya hantar report card kepada Tuan Azam. Kemudian waktu tu hampir saya rasa 200,000 lebih lagi nak achieve Master Dealer. Dan Tuan Azam kata, bulan ni kena achieve. Saya tanya balik Tuan Azam, boleh ke saya ni? Tuan Azam jawab 2 patah sahaja. Buat dulu. Buat dulu. Kemudian start dari situlah saya tanam mindset. Apa-apa kena buat dulu. Jangan tanya boleh ke tak boleh. Buat dulu. Buat dulu, jangan berhenti. Buat dulu, jangan tarik handbrake. So daripada situlah saya buat dan alhamdulillah. Dan sebelum last bulan 3 hari tu, sebelum last financial ni, saya memang all out lah, pergi branch setiap hari sampai demam, sebulan demam sebab nak kejar PGLS. So alhamdulillah, terima kasih Fabrikul, Datuk Seri sebab bagi peluang ni. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.